Hai, assalamualaikum guys, aku Iki dan selamat datang di channel Iki Teo. So hari ni Iki lama tak buat video kan. So hari ni Iki akan buat video iaitu kita akan main game takluk dungeon lagi, macam kita serang-serang monster di dalam dua macam tu, ataupun orang panggil dungeon lah lebih tepatnya. Tanpa masa, let's go. Okay guys, so hari ni Iki main game takluk dungeon lagi. Korang tengok ni ada, what is this man? Dinosaur, wow. So apa yang kita kena buat sekarang ni? Okay, kat sini ada anak panah, Dark Toms. Okay, kalau korang tahu game dungeon tu, what is that? Dinosaur apa tu? Kalau korang tahu game dungeon ni macam game macam serang-serang monster yang di dalam gua, dan kita kena berjaga-jaga. Tengok ada Spiderman besar itu, Peter Parker. Tadi ada Peter Parker di depan. Okey, kita pun ada peluru 79 terhad juga. So kita tak tahu sebenarnya game apa yang kita main ni, tapi kita just enjoy the gameplay ya. Okay, mati lagi lah lawan ni. Ada orang. Bukan orang tu, zombie lah. Ada headshot. What is this? Wow, what is this? What is this? I better kill it first. Wow. Apa ni? Oh, sabar Morgan. Ini haiwan kita guys. La ilah, Iki terkejut kan. Ingatkan siapa tiba-tiba dikejar tu. Ingat dapat weapon baru. Rupanya ni haiwan kita guys. Aduh, ni ganji. Banyak juga weapon. Kita ada rifle, kita ada pistol, kita ada shotgun. Kita guna rifle. Okay, so kita kena pergi kat mana lagi? Okay, ada loading. Kali ni kita lawan dengan tengkorak memegang apa tu? Memegang tengkorak tak? Okay, dia punya peluru tu ada elektrik. Ada Spiderman lagi, Peter Parker di depan. Kita ambil kita dapat 33 gold. Kita tewaskan. Kita rasa better guna rifle lah untuk ini. Macam mana nak upgrade ni? Macam mana nak sweat on ni? Sebab lawan Spiderman susah kan? Bahaya. Dia mengeluarkan bola-bola. Okay, dan ni kita tengok macam boleh upgrade. Boleh upgrade. Repair. Kenapa kena repair? Kita punya duit pun banyak juga sebenarnya. Ada tengkorak lagi kat sebelah sana. Okay, kita tengok kat gun. Kita upgrade dulu. Level 5. Kita dapat level 5 juga. Okay, kita tukar menjadi rival semula. Tembak. Okay, nice. Better guna ni lah guys. Senang sikit. Headshot. Okay, kat map tu kita nampak. Kat depan ni. Okay, kat sebelah kanan kita ada map. Kita nampak macam ada 4. Lepas tu macam ada biru. Mungkin tu Spiderman. Bukan Spiderman. La ilah, gorilla apa ni? Okay, dah. Apa bang? Abang ni tak. Okay, nak pergi mana ni? Nice. Mati. Orang apa ni guys? Zombie mutasi. Dia punya jalan tengkorak tu macam pesawat. Jalan slow-mo-nya. Wow. Kat situ macam ada Spiderman mutasi, Peter Parker version kostum baru.
sana. Satu. Settle. Oh. Dia panggil rival. Tembak. Yang ni kuat sikit guys. Oh, sabar. Okey, yang tu kuat sikit guys. Macam tebal sikit. Kita dapat rival armor. Kat belakang kita macam ada orang. Tak hunting kita. Weh, terkejut. Mana chest tadi? Oh ni alah. Dapat. Oh, what is that? Itu tak tahu. Tembak. Okey. Okey. Mantap. Okey. So sekarang ni kita kena pergi mana? What the back. Kita tengok kok apa boleh craft. What is this? Cost. Craft dari treasure map. Oh, kena level 4 yang ni. Okay, hero sama. Select upon. What is this? Tidak tahu guys. Wah, ada shotgun ammo. Masih dapat shotgun nanti. So, you kena upgrade sampai level 10 pula. Ada ular. Pasal ada zombie pula. Pasti guys. Susah sebab dia tenang. Aspis. Apa tu? Dapat shotgun. Okay, yang ular ni susah kita nak control kita punya weapon ni sebab dia berpusing macam jalan zigzag. Okay, kita tengok weapon baru kita agak level 10. Shotgun tu. Apakah kali ni tembakan dia sekali tembakan pecah kepala? Damage-nya. Stop. Let's go ke stage selanjutnya. Okay, treasure map tu. Kita dah level 4. Oh, kita dah boleh guna treasure ni. Mana treasure? Oh ni SPDNA. Kita nak guna treasure tadi. Apa ni? Geek. The treasure is not here. Apa tujuan terkejut Iki? Ni pack kita. The pack is set attack mode. This pack is not set to follow mode. Kita guna attack mode lah, takkan dia follow. Okay. Serang dia, serang. Tadi dia cuma follow je guys. Bantulah. Zombie gemuk pula. Salah. Ini kepala kan. Tak kena tadi pukul. Jangan sekarang dia. Nak agak lah guys. Max. Dah max juga ni. Nice. Okay, ni better kita guna pistol saja. Kita tembak. Okay, mantap. Okay, kita dapat rival armor. Okay, kat depan ni macam banyak guys. Dah ada toyol anak ni. Ini apa tu? Keselangan. Awalnya. Sabar dulu. Aduh, tak ada Iki. Okay, sabar. Iki bau nak? Sabar, jangan serang lagi. Iki nak tengok keadaan. Okay, dia sebabkan ramai-ramai ni start main rival. Okay, serang. Wow, ada tu dah guys. Werewolf kan tu kan. Kita settlekan sebelah sini dulu. Ramai sangat. Bahaya mati kita guys. Iki suruh yang belakang mengikut sekali. Okay. Ni kita try guna ni dulu.
Dia nak mati dia ni. Kalau duduk sabar-sabar kita lebih ni. Oh, speed dia lah kan. Okay, sabar. Stop kita. Okay, let's go. Kat belakang tu ada lagi ke? Tak ada kan? Ni apa function dia? Macam mana kita nak guna treasure tu? Ni kita tak faham lah. If I get the and gas. Oh, ada lagi nampaknya guys. Tahu. Okay, so sekarang kita kena pergi mana guys? Oh, ada toyo-toyo dekat situ. Okay, tu guna weapon kecil ni dulu. Kita guna pistol je dulu. Apa ni miss? Saya tu guna rival. Okay, nice. Okay, nak cepat kita guna shotgun lah. Makan ni. Okay, kat situ guys. Ada toyo. Toyo tu naik atas. Rifle, tembak. Oh, kau jangan sentuh member saya ya. Kita setekan kat bawah ni. Banyak lah kat bawah ni guys. Apa benda tu pula guys. Tak apa kita. Banyaknya. Sikit pening nak settle yang mana satu dulu ni. Okay, sabar. Kita tunggu kat. Jangan tembak. Punya apa ni? Anjir kita ni nak mati dah. 55 je. Okey, kat toyo ada bawah tu. Okey, kita bagi anjir kita ni heal dulu. Yang bawah ni kita settlekan. Tembak. Oh, sini oi. Ayo lawan, ayo. Sabar bang, sabar. Kita boleh buat bincang bang. Dapat weapon baru. What's the weapon? Oh, equip target. Okay, tak cukup kita punya ni. Ada lagi ke tempat yang kita tak pergi. Nampak macam ada lagi guys. Kat sebelah kanan. Oh je. Nice. Habis Okey. Okey, anjir kita dah 100% dia punya nyawa. Kita ajak dia bertarung lagi. Oh, ada lagi ke? Okey. Jadi mungkin sampai sini dah dulu kot. Kira sepanjang lagi perjalanan ni. Okey, kita akan jumpa di apa entah. Next time. Dan macam itulah untuk video kita pada hari ini. Dan mungkin kita akan sambung kot untuk game ni kalau kita malas lah. Apa-apa, terima kasih sudah menonton channel ini. Dan kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa subscribe dan like. Kalau korang ada apa-apa game nak suruh kimakan, just tulis kat komen. Dan kita akan bertemu lagi next video. Bye bye.
for my